Hai, Assalamualaikum. Berjumpa saya lagi AI Jungle ni bos. Ada lawan ke? Memuas sejarah ni. Hahaha, lawak ke tu? Senggol-senggol dah. Masuk zona lain, vibe luar biasa. Frekuensi naik, fokus terjaga. Konten raw, style tersendiri. Sekali play susah nak berhenti. Anwar, Anwar, Anwar. Mind on level. Like, subscribe, share dulu. Baru kita start cerita. Okay, hari ni semua tahu Aslah demam lepas main rakit. So dia memang batuk teruk sangat. So saya ingat saya nak pergi jumpa dia dan saya nak belilah macam keropok ke, penampal tu ke, apa koyok tu kan, kopok-kopok ke, air cap badak. So kita akan pergi kedai runcit, kita tengok, kita belilah apa-apa saja yang ada. So dia tak adalah jenuh nak turun rumah, naik rumah kan. Sian juga saya tengok batuk-batuk dia. Kalau saya pun sambil menangis korang. Noah, aku minta maaf Noah. Saya cakap, kau relax boleh? Kau relax. Situ marah dia. So dia batuk teruk. So macam tahu lah, yang mana yang tahu lah, saya dekat rumah saya ada madu lebah. Saya akan bawa dia bawa pergi ke dia. So kita ada madu, okay? Madu ni waktu arwah ayah saya je menjaga dulu. Tapi ni orang yang kawan-kawan saya juga yang ambil. So kami tolong jual je. Sekarang arwah ayah saya dah tak ada, dah nama arwah. So saya lah yang ni, saya standby untuk Aslah je, tak jual. Okay, minta maaf. Okay, kita pergi kedai runcit. Okay guys, sebelum kita pergi ke kedai, saya singgah sekejap ke sungai ni untuk kita cari batu tungku orang panggil kan. Untuk kokot Aslam punya perut masuk angin ke apa ke. Damn! So saya dah jumpa dah batu ni. Okey lah ni, yang ni je. So basuh-basuh sikit. So tak tahulah dia pakai dapur gas apa. Kalau pakai dapur gas biasa boleh lah. Kalau dia pakai yang jenis karen-karen tu, tak tahulah boleh ke tak. So ni untuk dia suam-suamkan dekat perut ke apa ke kan. So dia semoga dia sihat cepat. Okay, ni kita pergi kedai runcit pula. Okay, jom. Okay geng, kita pun dah sampai kedai. So kita tengok apa yang ada kat kedai tu. So sekarang ni Aslah demam. Bang, tongkat Ali ada tongkat Ali? Tongkat Ali pula. Air cap badak. Okay, air cap badak. Bang, nak sekaten boleh? Sekaten. Air cap badak sekaten. Sekali ya? Tapi sekaten boleh? Ada bang boleh? Air cap badak sekaten. Kita beli popok. Dia mesti lapar. Amboi, Acik. Aduh, Acik. Banyak kau beli? Ya, bagi orang demam, Cik. Ya, orang demam. Ya, orang demam. Dia nak kena suap lah, apalah, Cik. So sebabkan dia demam. Kita beli pampers untuk ni. So kita beli pampers untuk dia juga. Air cap badak, pampers. Bahasa Jawa. Apa dia juga? Tak, dia masalah kawan saya demam. Lepas tu saya belikan pampers sekali. Betul cik, tak tipu. Tak dah. Saya nak pergi ke Shah Alam kejap, hantarkan barang-barang ni. So yo, banyak. So kalau dia demam,
sabun basuh pinggan, bagi dia berpeluh buat kerja, basuh baju. Mami dia dah belilah Mami. Mami? Boleh. Kita ambil Mami sekali. Sebab Pakcik tu kata. Ni. Berapa sekaten ni? Ni sekaten besar sangat ni. Memang hari ni live masuk. So kita dah beli barang-barang ni. Gaya apa ni? Air cap badak, Cik. Satu je. Kawan saya demam. Ini dah. Boleh kan? Banyak elok simpan. Kan? Dia belum nak. Pakcik ni. Ambil. Cantik. Okey, tu kira lah semua tu. Pakcik punya rokok. Pakcik ni. Sekali kira je semua. Tu kalau tu acik tu punya tambah lagi. Tambah 5 kotak. Sebabkan makcik tu dia dah support event aku. Aku support dia sebab untuk pakcik. Kamu berapa ringgit rokok kayu pakcik? Ya, tak apa. Tambah lagi 5. So pakcik relax je. Sebab ni saya demi kawan saya ni. Kawan saya nama Aslah. Perempuan biasalah, cik. Pampers sekali saya package. Jangan risau punya. Bagi dia macam semangat nak hidup balik. Kau dah kata kesian. Tak, dia batuk. Kau bayi ada demam. Dia demam baru sehari. Biar betul baru saya kau beli 1 lori. Betul, baru satu. So nanti bikin salam kat pakcik. Dulu acik zaman-zaman muda dulu. Zaman-zaman muda dulu acik bercinta dulu macam ni. Maksudnya yelah, maksudnya acik kenal kat mana? Cuba cakap sikit pengalaman. Alah, kenal dekat tempat restoran je. Dekat restoran. Wow. Kerja sama-sama je. Kerja sama-sama. Wow, nampak? Punya pengalaman sweet ni acik ni. So, ini pengalaman aku paling sweet juga ni. Pampers tu sekali kan? Sampai sekali ya? Sekali saya punya tu. Later satu. Later tambah. So, Later lagi. Pampers pun kita beli. Ais carton. Okay. So, kita tunggu apa kata Aslah. Ais. Saya dah beli dah barang-barang semua. Adakah Aslah suka dengan air cap badak dia? Dengan keropok sikit. Lepas tu kita ada Pampers Kita ada Pampers. So ada keropok-keropok sikit. Tapi yang penting air badak. Semoga dia cepat sihat. Tapi tak, Allah Akbar, tapi tak lupa juga batu yang sungai kita cari tadi. Allah Akbar. Batu tungku ni pun saya bawa untuk dia tuam-tuam kan. Tu batu sungai saya cari tadi sekejap. Boleh lah tu. Okay, untuk kita tuam-tuam. Dengan zaman-zaman dulu semua pakai tuam-tuam batu ni. So alhamdulillah, kalau perut masak angin ke apa, elok. So dah, jom luncur jumpa Aslah. Tak sabar ni. So kita akan call Aslah dulu. Kita nak tengok macam mana Aslah hari Ira angkat atau tidak. Hello, Assalamualaikum. Alah, budak sakit ni. Ni aku dah sampai bawah blok rumah kau. So aku rasa aku nak bawa kau punya ubat-ubat. Cepat sihat sikit. Sebab aku dah rindu sangat nak shoot konten dengan kau sebenarnya. Jentik-jentik rindu sangat-sangat. So aku rasa aku dah bawa lah ubat-ubat kau ni. Macam-macam dah aku bawa. So aku rasa ubat-ubat ni memang untuk kau. Tolonglah turun. Ubat aku takut kau bawa ni je. Apa tu? Daun sirih. Tak bawa cerita aku Daun bawa. bambu. Tak ada daun bambu semua tak bawa. Aku bawa ubat-ubat yang sangat-sangat kau perlukan. Macam ubat batuk. Kau gila. So sweet. Memang sweet pun. Tapi ni aku tak pernah lagi buat kat orang lain. Serius dalam seluruh hidup aku tak pernah buat kat orang lain. Ini kira first perempuan yang aku buat. So aku rasa kau tak payah sidai aku lama sangat bawah ni. Gad dah datang hulu kilir ni. Tengok aku dah ni. Alah, aku tak ada mas. Nanti kau berjangkit.
Tak apa. Aku rela. Kan kita dah pernah janji. Apa sakit sama-sama. Ya, sakit sama-sama. Tapi kan aku dah cakap aku nak sihat sama-sama. So, Nak sakit sama-sama. so kita sihat sama-sama. So datang sini. Cepatlah. Ya, sama. Aku rindu ni. Okay. Okay, baik. Okay, bye-bye. Bye-bye. Tunggu ni. Assalamualaikum. Okay. Cik, budak sakit. Eleh. Saya gabut aku budak sakit ni. Cik, Assalamualaikum. Jap, kau tunggu aku keluar. Jap. Aku tengah keluar. Tak boleh kita berdoaan, bahaya. So kau tunggu keluar. Okey, kau tunggu jap aku keluar. So kita dah keluar, geng. So aku dah bawa ubat-ubat tenakan untuk kau. Tenakan. Apa? Perubatan kampung. Perubatan kampung ada, bandar ada. So tapi ni berat tau nak angkat. Alamak, macam mana ni? Sebab sumpah Apa benda berat. kau bawa ni? Sumpah berat. Aku tak tahu nak cakap macam mana. So sebab macam kalau pegang macam tak best pula, tak sweet. Macam nak angkat tu berat tu. Betul, berat. Okey, Tak pernah lagi. Ini tak pernah lagi aku buat kat orang, dan orang pun tak pernah lagi buat dekat orang. Apa yang pertama ni? Engkau first time dalam dunia ni aku rasa. Betul, kau tengok je. Sekejap, Aku kita tahu. tunggu jap. Kita ambil stand dulu, geng. Tunggu jap, Okay, kita pun dah stand dah. Sekarang ni barulah kau boleh buka. Sebab aku bukan tak nak buat ni, sempit. Faham tak? Tak apa, faham. So, aku nak tengok tak barang-barang yang aku berikan Nah, kat kau. aku dapat keropok. Mana ada orang demam bagi keropok? Untuk kecil-kecil kunyah. Orang demam tak ada selera lah. Okay. Aku akan Patutnya bubur lambu kan, bulan-bulan puasa. Oh, dia. Pampers. Ultra Sleep Pen. XL9. Macam corner punya kau bagi aku. Jujur sama punya ni. Aku pergi beli lah. XL9 besar sangat. At least bagilah L. Kerana aku tahu kau kan kau batuk. Kau kan Aku nak buat apa dengan benda ni? kau kan batuk. Kau kata batuk terkencing. Batuk kan. Kan. Batuk terkencing. Kau ada pampers. So Tak pernah lagi aku terkencing ini batuk. kalau macam sabun, macam kau nak basuh pinggan ke basuh pampers tu balik. Apa kaitan ni dengan demam? Ini kan limau. So No. aku akan jelaskan untuk kau. Ni. So Ada explain. At least bagilah size L ke M. ni. Ya Allah, Downy, no. Alhamdulillah, yang ni aku suka. Aku boleh buat guna basuh baju kat rumah. Ya, yeah, betul. Tapi ni untuk apa sebenarnya ni? Mana? Ni. Ni untuk kau basuh baju lah. Supaya tak melekat virus lah. Ya, yeah, betul. So, Ini kelengkapan rumah ni kau bagi aku ni. Baju kau jangan kalau boleh baju asing sebenarnya. Elok kalau demam ni. Ha? Maksudnya baju tu basuh asing lah. Yang demam tu asing. Ya, Yang sihat. yang sihat. So tak boleh sekali. So ni keropok-keropok untuk kau kunyah. Kita ada Supering. Aku suka supering. supering. Ya, betul. Lepas tu kita ada ni, tak tahulah kau suka ke tak. Potato. Ya, potato. Mr. Potato. Lepas tu ni pun potato juga. So aku tak beli yang pedas sebab aku tahu kau tak makan pedas sangat. Tapi kau makan je pedas. Tapi tak sangat Tak kan. sangat lah. So Oi, ni tak pernah lagi orang demam bagi. Dah lah demam batuk pula tu asal dapat keropok. So Tapi yang pamper ni sumpah kau bawa balik. pampers tu tak kau kena bawa balik. Nanti view tanya. Kau tak agai tau. Tak baik tau. So Weh, yang ni.
Ini madu. ini aku nak. Ya, inilah Botol sebenarnya. kaca. Botol kaca lah. Sebab dia tak elok. Lepas tu kalau nak makan dia, seeloknya jangan sudu. Jangan sudu. Sudu besi. Betul. Bukan Betul. sudu kayu. Dia elok sudu kayu tak pun sudu plastik. Weh, Sudu apa besi tak benda elok. atas ni? Dia punya ni lah. Tak ada apa pun. Dia punya bubik. Oh, aku tuang je lah Kau tuang je. Wah, saya suka ni. Ini lah sebenarnya- yang saya nak, guys. Betul. Tujuan saya sebenarnya nak untuk hantar madu je sebenarnya. Tapi sambil-sambil tu saya belikan lah. Ni saya sebab dia batuk. Pampers ni untuk macam terkencing. Kau kan dah nak tua. So, ni kau pegang dulu. Baiknya ni. Okay. Lepas tu, ni. Apa benda tu? Kau dah yang bukan. Ini barang, memang barang padu punya. Batu sungai. Nuan ni untuk apa? Ini kan macam tungku. Kau panaskan kau dapur kau elektrik ke? Gas. Api. Gas lah. Ha. Dapur gas. Ha. Tukar gas lah. Nuan, aku bukannya pantang. Nak kena tungku-tungku. Nuan, kau ambil daripada sungai. Yeah. Guys, bila ambil daripada sungai bermaksud ada penunggu yang tak izinkan. Mana kau tahu? Kalau kau percaya tu maksudnya kau tak percaya Allah. Sebab kalau dikatakan benda penunggu tu dia makhluk juga. Allah ciptakan dia. So kita kalau Bukan aku tak percaya, aku dengan mitos. Orang kata mitos. kalau kutip batu ataupun something daripada sungai bawa balik rumah, itu mitos. ada yang marah. Tak ada lah. Itu mitos je. Ikut pada niat sebenarnya. Kadang-kadang tu mitos. Kalau kau percaya benda tu, maksudnya kau tak percaya pada Allah. Sebab Allah tu tiasa berada dengan kita. Okay? Percayalah. Okay, percaya. So, batu tu simpan sini. So, batu. So, Mana aku letakkan rumah aku? ya. Batu, nah. Nanti dulu akan tanya batu ni. Betul. So, inilah barang terakhir. Pampers view tanya, batu view tanya. Ya. Kalau kau tunjuk depan view, maksudnya kau hargailah apa yang aku bagi. Okay. Aku pakai nanti. Jauh tau datang ni. Ingat dekat ke? Kau tunggu aku pakai ni dekat konten. Ada satu konten. Wow. So, kau tunggu jap. Ya ampun Noah, macam mana aku nak buang air? Aku dah kata dah. Trihorn. Air cap badak. Air badak bagusnya. Ya, air cap badak. Mahal kan satu kotak? Mahal juga. 80 lebih. 90. Kenapa kau beli? Mahal. Untuk kau lah. Beli satu botol, 2 botol je Sebab dah kau lah. batuk, salah satu kau kurang minum air masak. So, kalau kau tak nak minum air masak, kalau boleh kau satu botol ni kau telan je sebelum tidur. So, bila kau dah telan sambil tidur, air cap badak ni kau pakai pampers. Takut kau batuk terkencing sebab air terlampau banyak. So, kau kalau boleh kau habiskan dalam masa 2 minggu, 2 minggu pula, seminggu. Kalau elok lah, kalau elok lagi 5 hari. Dua mahal lah. Kau beli banyak, bagi satu botol 2 je lah. Tak boleh, ni untuk kau. Aku risau. Lepas tu aku macam mana nak buang air? Itulah masalahnya tu. Kau kan kalau macam kau duduk sini kau tak ada macam yang tempat beli barang tu. Dekat atas lah. Mana aku terfikir kau nak bagi ni. Oh, Tapi aku boleh minta tolong guide aku. Tak yang ni lah. Yang ni. batu tu semua kau kena bawa balik. Betul. So itulah sebenarnya apa yang aku nak Tak ada bagi. emas lah nak pakai. Nanti kau berjangkit kesian kau. Apa dia? Tak adalah. Aku akan tak. macam ni. So, aku Wah, rasa thank you so kau much. barang-barang yang ada ni kau manfaatkan. Kalau yang ni semua pakai untuk kau sebenarnya. Betul. Macam keropok. Memang kau mungkin tak lalu makan nasi, tapi lebih kurang kau alas perut. Isi perut jugalah. Ya, isi perut juga. Kau paksa juga. So benda tu contoh kalau kau demam kau tak makan, kena gastrik lagi. Aku fikir macam-macam. Kalau kau kena gastrik lagi susah. Faham tak? So Right, bagi je aku tahu. benda tu macam tungku tu kan. Kau dah tak makan, betul tak? Lepas kau tak makan tu, aslah. Kalau kau tak makan, contoh macam kau perut masuk angin. So, inilah guna batu tungku tu. Kau panas-panaskan, kau boleh tidur.
sedapnya. Lepas tu kan, dia dah suam-suam kan. Lepas tu kau letak kat pinggang. Sedap. Betul. Oh, okey, boleh try, boleh try. So macam madu ni, sebelum tidur ke, tak pun bangun pagi, kalau kau ada lemon ke, salimau ke, so peras sikit. Buat air kan, orang kata. Tak payah buat air, tak apa. Tak buat air? Makan pakai sudu terus je. Sudu plastik tu kan. Kau tumbuk penuh, perah lemon sikit, bismillah, selawat 3 kali, op. InsyaAllah. Oh, tak payah buat air? Tak payah. Air buat kembung perut je. Nanti kau terkencing-kencing nak kena pakai pampers. Ya. Nanti aku nak kena beli pampers lagi. Tapi madu ni kan, biasanya asli ni kau dapat daripada mana? Ini daripada kalau dulu aku ikut orang ambil. Lepas sekarang ni aku minta kat orang dah lama dah. Dah lama dah. So Kau ikut orang ambil sendiri? Wow, ada awet. Dua. Kau ikut orang ambil sendiri ke? Dulu aku ada lah ambil orang ni. Patutlah dia ni. Kena sangat lembut. Manis. Kau Buah manis. jangan sampai aku madukan kau pula. Tak ada. Aku tak ada. Macam tu lah. So aku harap kau cepat sembuh. Amin. Semoga kau boleh shoot dengan aku banyak konten sekarang untuk kau. Memang aku sekarang ni aku nak tunggu kau sihat betul-betul. Sebab kalau kau tak sihat, takkan aku nak bawa kau masuk hutan lagi. Kau faham tak? Faham. Tapi seloknya lepas kau makan madu pagi tu, kau minum lagi air cap badak yang aku bagi, kau buat kerja rumah. Bagi peluhkan badan. Oh, betul. Tu je sebenarnya. Macam semalam seharian aku berehat kan. Tak aku boleh, rasa nanti makin lemau. lemah. Ya, betul, dia akan lemah. Malam tadi makin demam. Ya, so kalau boleh pagi kau bangun, kalau kau tak puasa lah, sebab kita puasa. Kalau lepas sahur tu kau makan, tapi boleh insyaAllah. Kau ni, lepas tu kalau kau larat lah, kalau tak larat boleh je kan. Nanti ganti lah. So kau buat kerja rumah ke, kau buat jogging ke, buka lagu dugem ke, buat ular ke, joget kau ke, gitu-gitu ke kan, pandai-pandai lah. So benda tu akan pecah peluh kau insyaAllah. Bisa-bisa yang ada dalam badan kau insyaAllah. Tapi jangan lupa selawat 3 kali apa-apa saja yang buat. Kita ingat dia ingat kita. Betul. Thank InsyaAllah. you Noah. Apa pun yang kau buat, InsyaAllah Allah biasa sayang kita. Oh shit. Package dia dapat tazkirah sekali. Betul. Tadi aku dengar tazkirah kat surau. Balik aku tazkirah kat kau pula. Alhamdulillah. So sekarang pun dah pukul 8. So aku rasa sampai sini je konten kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Tutup pintu dulu. Nanti kau termasuk, kau tahu aku tengah bawa kau dekat belakang. Aku risau kau nak balik jumpa congkona ke. So jangan masuk. Kau Tapi kena rehat. lepas kat congkona ni Pampers. Pampers ni kau punya. Okey. Ini kau punya. Memang dia tunjuk aku je lah memang. Ya, memang kau punya. Wih, teruk kat batuk kau. Ya, kalau malam teruk. Ya, sejuk. Paru sejuk. Macam ni Aslah. Aku ada lagi satu idea. Kalau kau tak hilang juga batuk selama dalam 2-3 hari ni, 7 malam, 8 malam, 9 malam, 10 malam, kau datanglah dengan siapa, datang tempat aku bawa kau pergi mandi kau air panas. Elok untuk buang. Baik aku mandi shower je kat rumah. Bukan. Shower air panas yang dibuat. Air panas ori, dia boleh ubatkan badan kita. Kalau aku demam, aku mandi dalam tu. Oh. Alhamdulillah. Tapi batuk. Dia macam demam ni aku tak kisah sangat tau. Dia batuk. Yelah, batuk tu semualah untuk tapi air panas yang tempat aku ni ada function dia sebenarnya. Oh, ya? Sebab tu kalau orang Cina. Tapi kena waktu malam. Mandi malam. Oh, tak boleh Mandi malam pun boleh, tengah pagi pun boleh. Dia elok tengah pagi. Malam pun boleh. So kau mandi-mandi tu, lepas tu kau pakai sweater semua pun, balik kau tidur terus. Memang elok. Tak payah bilas kat rumah? Tak payah. Oh. Sebab kan kau tengok lumut-lumut yang itu tu kan? Tu semua function sebenarnya. Ubat? Ya, betul. Ubat. Oh. Tu sebenarnya. Tapi tak apa.
Aku rasa konten kita sampai sini je. Thank you Noah. Aku terharu. Aku pun nak balik dah. Okay guys. Noah, aku nak ucapkan terima kasih lah sebab kau belikan semua ni walaupun batu tungkun tu kau kutip kat sungai. Sangat effort. Dan pampers walaupun aku tak pakai. Madu tu memang paling penting lah. Memang aku nak Betul, madu tu memang kau perlu sebenarnya. yang asli kan. Sebab kat kedai betul. sekarang mostly yang Banyak tiruan. kopi. Betul. So madu ni jangan kalau boleh makan satu suju je. Sebab madu ni panas. Memang panas. Panas gila. Daun ni benda-benda yang berguna lah untuk aku. And thank you betul. sebab datang melawat aku. Sebab viewer asyik tanya, pergilah melawat Aslah, pergilah melawat Aslah. Tapi engkau time tu memang tengah ni, tengah betul-betul. Jadi kau tak datang larat. sebab viewer suruh? Bukan, sabarlah. Aku memang nak datang. Aku tak payah viewer suruh pun aku memang datang. Tapi kau kan tak larat. So takkanlah aku nak paksa kau turun naik lift jumpa aku. Betul tak? Faham tak benda tu? So benda tu bagi aku dah cakap dengan viewer biar dulu dia tengah tak sihat. So bila aku call kau petang tadi, kau cakap dah okey dah. Dah okey sikit, cuma ada batuk je, demam dah kurang. Sebab tu lah. Thank you Noah. Bukan sebab view. Sebab aku memang sepati dengan partnership aku yang paling comel. Okay guys. Kau pun dapat comel dengan outfit kau macam ni. Macam cute lah, cute. Dengan rendah sama dekat sama dengan aku. Tak payah. Oh pula. Gedi. Okay korang. So apa-apa terima kasih. Yang mana yang menonton. Kita, InsyaAllah Aslah sihat je demam ni. Kita akan jumpa konten yang sangat-sangat best. Betul, insyaAllah sehari dua lagi. Betul, tunggu sehari dua insyaAllah. Kau doa-doakanlah semoga Aslah sihat. So, memang konten ni memang sangat best. Ya, dia kalau aku nak redakan batuk ni tau. Sebab aku tak boleh cakap banyak. Ya kalau betul, batuk. bila cakap je betul. Betul. Betul, faham. Nanti kan orang kata konten aku ni pula slow pula bila aku kurang bercakap. Ya betul, faham. Tak apa. Tapi saya Kita tunggu tekak. biar dah lega betul baru. Aku dah cakap lega betul baru aku shoot. Okay? So terima kasih yang menonton. Kita jumpa next content kita. I jungle ni bos. Ada lawan ke? Senggol-senggol dong. Jangan lupa jaga gula, jaga garam, jaga kesihatan, jaga pemakanan. Yang penting jaga solat. Yang lagi penting jaga puasa. Sebab apa? Kita sebagai umat Islam, solat pun wajib, puasa pun wajib. Betul guys. Jangan ponten puasa. Semoga permudahkan segala urusan. Okay Thank Aslah. you. Thank you semua. Assalamualaikum. See you next content bosku. Thank you.